tunjuk dekat dada tu pula, dekat dada ada manik-manik tu. Manik-manik tu ada tulisan. Kita yang silau-silau ni terpaksa baca. Apa ditulis tu? Dah dekat-dekat rupanya ditulis apa, tengok-tengok. Allah Akbar. Lain macam tu. Hui, baju budak sekarang. Lepas tu kita buat astagfirullahalazim. Dia pun menjeling. Menjeling. Rupanya kat belakang ada tulis, kalau nak cakap astagfirullahalazim. Nanti banyak. Kau tahu tak, bini si siapa tu jatuh maruah suami. Jaga maruah diri, jaga maruah suami, dan yang keempatnya taat perintah suami. Itu pun ramai tak taat. Abang tadi kebetulan grup ni kan, dia orang ada bincang, grup surau ada bincang nak buat lawatan ke mana? Pergi Hanyai. Boleh ke? Berapa hari? Dalam 5 hari 4 malam. Hotel semua siap, tapi tak apalah, duit tak apalah, duit saya kata boleh diusahakan kan, sebab abang boleh bayar kan. Jadi itulah ni nak minta izin abang. Macam mana pula kan tak minta izin? Cuba tengok cara perempuan minta izin. Kalau suami kata macam ni, tak payah pergilah. Kalau dah pergi nanti pergi dengan abang. Bila? Bukan selalu tau. Ini je peluang yang ada. Baik kau tak payah minta izin macam tu. Bila minta izin, bersedia menerima apa juga keputusan suami. Itulah kedudukan yang terbaik seorang isteri. Tempat yang terbaik untuk seorang isteri adalah di rumahnya dan tempat-tempat yang ditentukan oleh suaminya. Nampak? Saya bosan nak duduk rumah. Kenapa saya duduk rumah ni? Ya Allah, tak nak keluar lah. Tolonglah bang, jangan macam tu. Jangan. Benda ni saya dah pesan dekat banyak jemaah, kena contohi jemaah dekat ni, dekat Bandar Tasik Puteri ni. Oh, sini baik-baik semua. Apa nama taman ni? Bandar Tasik Puteri lah kan? Betul lah. Baik-baik saya dengar. Semua perangai puteri. Tapi bila baru keluar pada Tasik tu dah tak rupa puteri sangat lah. Macam tu kan? Adalah insyaAllah. Jadi itu kena jaga. Kemudian jika bentuk harta benda, maka harus mengembalikannya. Kalau dalam bentuk tuduhan palsu seumpamanya, hendaklah dipulihkan namanya atau minta maaf kepadanya. Jika ia membentuk ribah umpatan, maka harus minta dihalalkan. Itu antaranya. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mardatillah ini, kalau kita nak dapat kebahagiaan, elakkanlah buat benda-benda yang merapik-rapik ini. Tiba-tiba nak pergi konsert Coldplay, Allahu Akbar, tak payahlah. Banyak lagi benda lain. Tengok malam ni lebih ramai daripada Coldplay. Ini yang kita nak. Saya tengoknya tak kurang 50,000 orang datang malam. Yang lalu lalang kat jalan tu semua saya kira. Alhamdulillah. Yang ni lah semangat yang kita mahu, kan? Janganlah kita ni kadang-kadang benda-benda simple-simple pun kita tak jaga solat kadang-kadang. Masyarakat dengan masyarakat kita gaduh, elak kan? Ada orang tanya, ustaz, pinjam duit isteri tapi tak bayar. Apa kata ustaz? Pinjam duit isteri, nama pun pinjam. Siapa suruh kau guna ayat pinjam? Wahai isteriku, sudah kiranya engkau memberikan kepadaku dalam 102. Isteri kata, ambil lah bang. Abang cukup ke 100? Kan kalau nak 500 cakap. Bertuah lah dapat macam tu kan. Nah, ambil lah bang 100. Ini saya bagi je bang. Allahu Akbar. Macam mana lah abang nak balas jasa isteri abang? Aduh, tak tahan rasa di jiwa abang. Abang kan suami saya. Saya kena lakonkan biar kita faham. Jadi keadaan, tapi bila kita kata pinjam, wajib bayar. Faham? Contohnya nak pergi sembahyang Jumaat. Ni surau Jumaat surau Jumaat kan. Dia dah lama tak ada duit pula. Yang pinjam RM1, pinjam kena bayar. Walaupun RM1 kena bayar balik. Okey. Lepas tu ada orang tanya,
Macam mana Ustaz nak sabar sebelum kita minta fasakh ni? Kalau dah tak tahan sangat, pergilah minta fasakh, tetapi tengok keadaan. Haram hukumnya seorang isteri minta fasakh, minta cerai tanpa sebab yang syar'i.